Okay guys, hari ni KCDT akan kongsikan kepada sahabat semua 4 jenama blok yang tahan panas untuk Honda EFI, okay? Jadi KCDT akan kongsikan, okay, berdasarkan pengalaman KCDT R&D pakai brand blok ni, okay? Untuk blok yang pertama, yang famous, okay, di kalangan pejuang-pejuang upspec, okay, nombor 1 adalah blok Umar Racing. Blok LHK Racing tahan Yang panas kedua, juga. blok yang tahan panas adalah brand Arata, okay? Pastikan produk yang sahabat beli original lah, okay? Jangan beli produk yang salah, okay? Blok yang nombor 4 ni, okay? Dia ada tiruan. Walaupun racing dia ada tiruan, okay? Kalau salah beli akan dapat blok tai, okay? Yang kopi punya, okay? Okay, kalau nak tahu blok nombor 4 tu blok apa, tengok video ni sampai habis, okay? Okay, nombor 3 blok MDS, okay? Blok yang tahan panas lah. Blok nombor 4 yang ditunggu kan, okay, adalah blok Taikom, okay? Taikom original adalah TAIKOM, okay? Itu Taikom. KCDT pernah jumpa blok kopi Taikom, walaupun dia produk racing tapi dia ada kopi. Bukannya produk standard je ada kopi, produk racing pun ada kopi, okay? Jadi hati-hati, okay? Jangan beli blok tai, okay? Tai tu macam mana? Yang KCDT jumpa blok kopi Taikom, TAIKCOM, Tai Chom. Tu memang parah mat, parah.